Kimpalan arka adalah satu proses kerja untuk menyambungkan logam dengan cara meleburkan kawasan sambungan hasil pancaran arka pada hujung elektrod. Pancaran arka terhasil pada hujung elektrod apabila berlakunya perbezaan voltan dan arus elektrik antara hujung elektrod dengan permukaan logam. Dalam video ini menunjukkan bagaimana terbentuknya kolam cairan sewaktu kerja kimpalan dijalankan. Semasa melakukan kimpalan, pelajar perlu memastikan hujung elektrod hampir-hampir menyentuh permukaan sambungan. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk menghasilkan projek 1. Yang pertama, selepas pelajar membersihkan permukaan atas benda kerja, pelajar akan menghasilkan satu garis rujukan sebagai satu bagi memudahkan pelajar menghasilkan kumai yang lurus. Garis rujukan ini bertujuan untuk memandu pelajar menghasilkan kumai yang lurus. Pelajar boleh menggunakan penggaris ataupun boleh juga menggunakan kapur yang disediakan. Letakkan pembaris ataupun garis yang pembaris pada permukaan atas benda kerja dan lukiskan satu garisan lurus di atas permukaan benda kerja. Untuk projek 1, pelajar perlu menghasilkan beberapa larian. Contoh yang saya tunjukkan sekarang ialah untuk menghasilkan satu larian kumai. Seterusnya ialah kerja-kerja memulakan kimpalan. Hidupkan mesin kimpalan. Lekatkan elektrod kepada pemegang elektrod ataupun kepada pengepit elektrod. Pastikan elektrod dalam keadaan tegak. Sebelum menghasilkan projek yang pertama iaitu larian kumai yang lurus, pelajar perlu menggores ataupun mengetuk bagi memulakan nyalaan arka. Saya gunakan kaedah menggores. Pelajar boleh hentikan kaedah menggores sehinggalah terhasilnya warna merah di hujung elektrod. Sebelum itu, sedikit teori dari segi sudut kimpalan. Semasa pelajar mengimpal, pelajar perlu memastikan sudut elektrod adalah antara 75 hingga 80 daripada pandangan hadapan dan daripada pandangan sisi elektrod dalam keadaan tegak. Dan pastikan juga semasa menggerakkan elektrod, jarak akar adalah dalam jarak antara 1 hingga 3 mm di antara hujung elektrod dengan permukaan bahan kerja.
Semasa melakukan kimpalan, pelajar perlu memastikan hujung elektrod hampir-hampir menyentuh permukaan sambungan.